Saya nak kasih tunjuk macam mana cara kita nyiang ikan kerapu singa ni. Yang pertama, kalau tak nak dibuang kulit, kita kena buang lendir dia dulu sebab ikan ni berlendir sikit. Ini pula cara senang nak buang kulit ikan ni. Kita sayat atau siat entang bahagian kepala tu. Sesudah kita sayat, tinggal kita cabut aja kulit ikan ni. Paling senang nyabut dia. Macam tu, tak susah kan? Tengok isi dia putih, bersih. Kalau tak nak buang kepala, kulit di bahagian kepala ni kena kita buang jugalah. Tapi kulit bahagian kepala ni agak susah sikit kita buang sebab agak melekat. Beza dari yang badan tadi, senang kita cabutnya. Kalau dah bersih macam ni, kita buanglah tu sayap-sayap atau sirip ikan tu, kiri kanan, atas bawah. Pokoknya buanglah sampai bersih. Ini cara kita nak buang isi perut dia. Kita gunting dari mulut bahagian bawah ikan ni. Macam ni, kawan-kawan bersihkanlah. Macam ikan-ikan lain juga, bersihkan sampai betul-betul bersih. Bahagian perut dia ni, buang semua. Ini bahagian mulut dia ni, ada juga yang buang, ada juga tidak. Tapi kalau memang nanti makan tak nak seram, buanglah macam ni. Kalau dah macam gini kan, agak imut sikit ikan ni. Kawan-kawan boleh siang ikan ni lebih bersih lagi daripada saya ni, lebih rapi lagi. Kalau saya ni harap maklum aja, mana nak jaga video, mana nak nyiang ikan, tak begitu fokus sangat. Kalau kawan-kawan tak nak bahagian kepala, ya tinggal kita potong aja kepala macam ni.